Nabi kata, wahai umat akhir zaman, ketika kamu mampu untuk buat benda baik, usaha dan perbanyakkan benda baik. Siswa-siswi sekalian, bila buat benda baik, buat bagi banyak, sebelum sampai satu masa, iaitulah kamu bertemu dengan alam fitnah. Ketika itu kamu merasakan dunia ini gelap, nak buat benda baik susah, nak solat susah, nak baca Quran susah. Daripada tahun lepas tak sentuh-sentuh Quran. Alhamdulillah, ceramah di mana? Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, siswa-siswi sekalian, Nabi kata, badiru bil a'mal. Ketika kamu mampu untuk buat benda baik dan ibadah, buat bagi banyak, kata Nabi. Sebab bila kamu sampai pada zaman itu, kamu akan dilingkari oleh kejahatan. Yang ni yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bangun pagi tu masih lagi beriman, petang tu kafir. Sehari je murtad, sehari je keluar daripada Islam, sehari je habis pahala dia. Zaman bila? Zaman ni lah, zaman hari ni. Bukan 10 tahun. Siswa-siswi sekalian, kita bukan 10 tahun lagi nak masuk zaman fitnah. Kita sedang berada di kemuncak fitnah.